Hari ini hari raya haji yang ke-3. 9 hari bulan 6 2025. Sekarang kita tengok buah durian ya. Buah durian ni dia sebelah dahan saja yang ada ni buah ni. Dahan lain banyak kosong. Pokok ni aja ada. Pokok lain tak ada buah lah. Kita tengok. Dia bubuh gitu. Pokok ni pokok durian dikenali durian sapoh lah. Nama tak elok tapi buah elok. Isi cantik lah. Nama dia pasal tempat buah sapoh dulu belakang. Ni dia bubuh gitu. Dah kosong, banyak kosong. Ni ada buah ni. Baik juga lah. Ni belakang situ ni. Pokok lain tak buah. Pokok ni lah. Terima kasih lah pokok ni. Boleh makan anak cucu jadilah. Juru gambar kena pakai benda topi keluluk ni supaya nyamuk tak masuk lah, pakai sarung tangan. Ini nyamuk saja ni, tengok nyamuk banyak ni. 2 minit pun tak tahan kalau tak pakai ni. Tak boleh selek mata, banyak. Terbanyaklah nyamuk. Pasal nyamuk banyak ni, tengok macam daun pisang apa, biarkan kering, bertakung air. Ya kita tak kemah lah. Kalau tak nak bagi ada nyamuk, sapoh ni bakar, bersih semua. Tumpah dah makan dah. Ni kalau tumpah makan ni seminggu lagi jatuh. Itu ya, tumpah dah makan. Kat mana buah mana ni banyak makan ni? Buah ni kok kita tengok dah pelotong ke belum? Ni dia makan ni. Molek buah tu ni. Pakai macam ni lah.